Pernahkah anda rasa seperti musafir, hanya menumpang di dunia ini? Rasa tak ada tempat berteduh kekal, selalu bergerak. Ada kalanya kita tak pasti bila perjalanan ni berakhir, atau apa makna di sebalik semua yang kita lalui. Perasaan begini lumrah, sering menghantui hati ramai insan. Namun, perasaan musafir ini bukan baru. Dalam kitab suci, Nabi Yakub sendiri meluahkan, Wo jiju denin ri shi bai san she sui, wo pengsheng denin ri yu shao yuku noktah ideografik. 9. Ayat ini ingatkan kita bahawa kehidupan di bumi bersifat sementara, penuh liku. Adakah ini bermakna kita bersendirian, tanpa arah tuju dan tanpa harapan di kala mengembara? Tidak sama sekali. Walaupun kita hanyalah musafir, Tuhan Maha Kasih tidak pernah sesaat pun meninggalkan kita. Rahmat-Nya sentiasa melimpah ruah, menjaga dan melindungi di setiap langkah. Kasih-Nya abadi sentiasa hadir, menjadi sumber kekuatan dan ketenangan jiwa. Jadi, jangan risau. Berkat Tuhan sentiasa ada untuk kita, para pengembara yang amat dikasihinya. Kita tidak pernah keseorangan.